almarhum dan Said Ahmad Idris, asas tarikat yang pertama, tarikat Ahmadiyah, Al-Idrisiyah, Al-Rasyidiyah, Al-Drawiyah. Dan sepanjang hul memperingatan ini kali pertama saya cakap, saya pimpin. Kau tidak Pak Sara pimpin, dapat sapi yang pimpin, tak. Dan perubahan baru yang ada ni, nampaknya kita bertukar corak. Terima kasih kepada semua anak buah saya, semua ikhwan-ikhwan yang sama-sama setia memahami kita meletakkan abad 21 ini. Jauh terima kasih kepada sahabat-sahabat datang pertama dari Singapura, Ustaz Hasbi, pimpin tarikat Ahmadiyah Singapura. Sahabat-sahabat saya daripada Airima, sahabat-sahabat saya daripada Padang Temu, dan semua ikhwan yang hadir. Kita tak lupa terima kasih kepada Datuk Abdul Talib yang banyak memberikan sumbangan kita, ikhwan yang sama pakcik, ikhwan yang ikut saya pembentangan kerja pertama memperkasakan tarikat sampai sekarang tak tondor lah. Sesuai kata pesair, wastaghni min waqta waqtur ma. Hati sama kita faham siapa dia. Jangan sekali-sekali dengar orang cakap kumbang itu banyak, tak faham siapa. Kalau orang cakap saya macam mana, semua percaya. Dia Tok Talib insya-Allah bakar macam mana, tak percaya pasal sama. Dia ikut pakcik kata follow him, so ikut saya. Semua pembentang-pembentang kita kerja dia ikut. Lebih lagi sama, dia adalah government servant, saya juga adalah government servant. Tuan kata government servant ni apa? Jawatan, kuasa. Kerana kita ambil kembali kepada cerita sahabat Uthman bin Affan apabila berikan cara, dia kaya duit, buat ni semua sahabat kata tak boleh, tak boleh. Lantik saja Amirul Mu'minin menggantikan Umar. Bila ada cadangan dia kata yes Amirul Mu'minin. Uthman kata apa? Selain Quran hadis, kau autoriti tu saja. Our authority, kita sebagai authority. Sekalipun saya tinggalkan jawatan mufti, tapi sebagai authority duduk dalam kawasan Jalsa Sufi Bismillah. Orang yang pertama pada tu saya bersama mufti menentukan Ar-Rahman. Kerana dipikir bahawa tarikat Ahmadiyah adalah contoh yang terbaik. Sebab itu kita nak lambung ni dengan pembangunan ni, suara tak mampu lah. Masyarakat antarabangsa, masyarakat semua-semua ni meminta kita supaya kena kuat. Jadi orang muda-muda dah kuat, bangun dah kuat. Saya tak lama dah. Kita bersusun nafas saya 53. Lepas dibantu Pak Sara. Kalau kita kejar ke budak-budak ini, zaman kita tinggalkan, tak ada gerak-gerak langkah, disalahkan saya begitu. Sidi Ahmad, pandangan oleh apa? Jangan pegang. Pandangan oleh Said, pandangan Syekh Saleh Jaafar. Dalam pengenalan kepada Al-Kutub Al-Nafi, Syekh Ahmad Idris, dialah tuan kami, ketua kami, kebanggaan kami, pelindung kami, sanad kami, mahkota kami, kekasih yang kami kasih. Sidi Ahmad Idris radhiyallahu anhu, Sidi Ahmad Al-Sharif adalah daripada keturunan Sayyidina wa Maulana Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di Maghribi, di tempat yang dinamakan Huraisah. Beliau pula menuntut ilmu sejak kecil hingga berjaya dan diizinkan untuk mengajar segala ilmu yang telah pelajari. Dia mengaji. Timbul bila lahir ulama besar, dia timbul orang ternama. Tak mengaji nak timbul apa?
Gerasah ini kita akan bangun, melahirkan anak-anak muda kita yang ke depan boleh mewakili kita di Maghrib, boleh mewakili Perancis dengan bahasa apa pun. Itu kan cakap aku tak boleh, tangan tak boleh lah. Kamu kena bersedia. Kau tak kena pilih jangan marah. Lagi Perancis tak bawa marah. Tak boleh cakap Perancis ni. Orang putih mesti. Kita serang dulu. Kitab kita kan yang kita Arab, kita jauh yang kita buat. Kita kena buat. Tapi anak buah ni mesti. Abad 21 ni bukan dakat ni. Dan kita dah melangkaui sempadan semua kutub-kutub singgah dekat sini. Kerana kita antara kelebihan kita ni, pondok ni, mana kita tidak lupa kepada at-tawassul bi Zainal Abidin bi haqqillah rijalullah. Mana orang Morocco boleh nampak kita. Orang-orang datang buat program dekat Malaysia ni, lama tak ada Malaysia, di 9 tak nampak. Dia lalu je kawasan Palestin dan dia kata I want to go here. Orang tu kata mana nak tahu sini. Tapi ada juga ikhwan, dia pergi tinggi, dia pergi makam, dia tak berbondok. Dia cari orang mati, dia cari orang hidup. Cari orang mati, siapa yang mati? Dia jumpa orang mati, dia tahu mati je lah. Cari dia nak pasal apa? Datuk saya, nenek. Bukunya dia. Siapa tokoh dia? Syekh Masai ada buku, Syekh Jamal ada buku. Oh tak ada, kacau dia buat ni. Kita macam mana berbeleng. Dia kata saya pergi tinggi, kau tinggalkan rasa. Macam mana? Jadi kadang-kadang saya tengok setengah-setengah orang bertarikat ni dia beleng. Tak nampak. Agak nampak suka je. Agak je lah. Semua tak nampak lah. Tapi ikan menteragahnya. Cerita dia. Sudah maaf ya. Sesungguhnya beliau telah mengambil tarikat daripada Sidi Abdul Wahab Al-Tali, daripada Sidi Abdul Aziz Al-Zam, daripada Nabi Khidir, seterusnya daripada Rasul Islam. Beliau juga adalah di antara yang memiliki sanad yang paling tinggi serta ringkas berdasarkan pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Islam. Beliau masih hidup sebagaimana para sahabat mengambil daripada beliau. Adapun beliau telah mengambil tarikat daripada Rasul Islam secara jaga tidur. Sesungguhnya beliau mempunyai bagian yang besar, tapi segala arahannya tidak kembali kepadanya, melainkan kepada Rasulullah. Itu penting tu. Kita ngarahlah kepada Rasulullah. Dia cerita, kalau dapat cerita yang digambarkan kepada dia. Sesungguhnya beliau menamakan tarikatnya dengan tarikat Ahmadiyah, dengan menisbahkan kepada dirinya yang mulia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Beliau telah berkata, panduan pertama bagi ikhwan yang benar-benar ikhlas adalah disiku, dan panduan yang kedua ialah disiku Allah. Sama dengan dia ikhlas. Kalau kan dia tak ikhlas dengan Rasulullah, tak ada lah. Cikgu yang kita marah, dia ajar kita tak ikhlas, mana sampai Rasulullah. Dia logik macam tu kan. Guru yang ajar kita buntut ke antara dia. Nabi kata afdalul khalqi lil afdalul khalq Rasulullah. Wa ba'du al-ulama wa rasul biya. Irham ulama'i, irham khulafai, qalu wa man khulafaika Rasulullah alladhina tuna min ba'di yuballighuna hadith. Kalau tak boleh cakap tafsir, cakap tawil, tak payah itu syekh. Cuma pakai jubah, pakai songkok, kemudian itu syekh besar, balik kita. Syekh Masai tak lahirkan kita, pakai serban boleh pakai. Saya dulu pun pakai apa, tasbih, pakai saya. Mak saya kata sama abah saya, tengok, Syekh Allah ni, naik dia apa ni? Pakai apa, tasbih, pakai abah dia kat beliau ni lah. Mak saya risau. Ni bala betul ni. Mengaji tidak nak kata lebih lah. Allah yang Maha. Bang tengok sebentar. Ni bala betul ni. Biar nampak dah. Kalau tak kawan besok bala besar. Ini mak saya lah ya.
Beliau telah berkata panduan pertama ialah kan. Kemudian Nabi mohon dengan ni. Kemudian kita alhamdulillah setakat ni Jabatan Mufti akan melancarkan Ijtima' Syuri. Dan saya dengar dah banyak ada orang jumpa Rasulullah ni. Baru 2 hari masuk anu dah. Dia cakap Rasulullah jumpa saya. Saya kata aku semenjak jadi pemimpin tarikat ni 12 tahun dah. Mimpi apa aku dah. Yang kau masuk ke aku di 3 hari dah jumpa Rasulullah, cakap ni balik betul ni. Ni balik betul ni. Kalau datang sini macam itulah punya orang. Don't come here. Don't allow to come. Buang masa je. Nyusahkan kita. Penat kita. Bukan benaan macam tu tak. Rasa pelik-pelik. Saya cakap macam tu. Terkejut saya. Pasal buku lancar ni. Bala betul ni. Jawatan Mufti akan berdepan dengan seluruh Malaysia. Tapi Al-Azhar kata balanya putusan ni kita buat. Jamaah kata Mufti kita banyak-banyak ditanya antum ni. Who are you? Al-Azhar macam tu je. Pasal kita tahu, dia kata agama tak ada nak jakir bila mana pun. Kita hanya ada 3 ustaz lama, yang lain tu semua 3 hari tu. 2 tahun mengaji. Sampai 2 tahun tu berkaji balik ke Malaysia tu. Hara beberapa betul mak dia buatnya. Bila mengaji? Terangkan macam tu dikurangkan. Beliau telah menziarahi banyak negara dengan matlamat untuk mengingatkan manusia dengan apa yang dia tahu. Antara negara yang telah beliau lawati ialah selatan Mesir, itu maksudnya dekat Sudan ni, Aswan Sudan, Universiti Azhar, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, juga Taif. Kemudian beliau telah menuju ke Yaman dan berhenti di sebuah kampung yang bernama Sulaiman. Dan beliau kekal di situ selama 9 tahun sehingga wafat pada tahun 122 dalam kurun ke-13, meninggalkan zuriat yang saleh. Sungguhnya beliau menguasai ilmu zahir batin, mempunyai pengetahuan yang tinggi serta mendalam dalam Quran dan hadis, sehingga berapa ramai ulama besar menuntut padanya. Itu yang penting. Mengaji, mesti mengaji. Tak mengaji tak boleh. Maka pengasih lagi mas. Semoga Allah SWT merahmati, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmat yang luas dalam perjalanannya dalam tarikat, sehingga mengambil masa tahun-tahun bina itu sampai kita sekarang. Mudah-mudahan sikit yang kita sampaikan ni, hol-hol yang kita buat, hol-hol memang kita panggil. Kalau kita buatlah, takkan mampu. Sebagai Isra' Mi'raj ni kita panggil pun tak berani. Setengah-setengah ustaz tu masjid dia pun kena Isra' Mi'raj, bala juga kan. Tak ada masalah. Yang ada kesempatan tapi hasil ambil ilmu ni. Itu sebanyak sikit yang kita sampaikan pada malam ni. Apa yang kita nak raikan pada Si Ahmad dan keturunan yang ada. Lepas tu mana kita akan mula zikir, pendek zikir. Kemudian kita akan apa? Serah anak buah sepenting. Latihan. Kena macam tu. Kadang-kadang orang cakap budak muda. Baca sejarah Rasulullah. Dalam peperangan, dilantik Usamah muda. Semua barisan yang pegang hadis-hadis semua muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Maud, siapa je. Ubay, Ka'ab, semua macam tu, muda-muda semua yang sentiasa bersama Rasulullah. Tengah-tengah tu Allah pilih mereka. Dan kita berada malam ni. Kalau kita baca Ubay ni maknanya lepas Jibril turun ajar Nabi lam yakunil ladina kafaru, Jibril kata kepada Nabi Muhammad, Allah suruh kau ajar Ubay bin Ka'ab. Nabi pun panggil, mari sini, aku nak ajar ke. Kalau Tuhan suruh, samani Rabbi, Tuhan sebut aku. Apa lepas dunia suruh kita, ada orang-orang Allah sebut. Wallahu a'lam.